Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua penonton. Anda sedang menonton saluran Bantuan MY, saluran rujukan info bantuan dan kewangan rakyat Malaysia. Dalam video kali ini, kami bawakan perkhabaran baik yang sangat dinantikan, khususnya berkaitan STR Fasa 2 2026 serta sumbangan asas rahmah bagi bulan Februari. Maklumat ini penting untuk difahami dengan jelas kerana melibatkan pembayaran sebelum musim perayaan dan bantuan tambahan kepada rakyat. Kita mulakan dengan STR Fasa 2. Berdasarkan perkembangan semasa, pembayaran STR Fasa 2 dijangka akan dilaksanakan sebelum Aidilfitri. Ini bermakna penerima boleh menjangkakan kemasukan bayaran lebih awal untuk membantu persiapan perayaan. Bagi penerima STR yang lulus Fasa 1 2026, sama ada bayaran telah diterima atau masih dalam proses, status lulus tersebut akan terus melayakkan anda sebagai penerima STR Fasa 2. Tiada permohonan baharu diperlukan dan pembayaran akan diteruskan secara automatik kepada penerima sedia ada. Manakala bagi individu yang gagal pada Fasa 1 tetapi membuat rayuan, peluang untuk menerima bayaran Fasa 2 masih terbuka sekiranya rayuan dibuat sebelum tarikh tutup 13 Februari dan diluluskan. Jika rayuan tidak diluluskan, maka bayaran Fasa 2 tidak akan diterima. Begitu juga bagi mereka yang membuat kemas kini maklumat seperti status perkahwinan, bilangan anak, pendapatan isi rumah atau maklumat akaun bank. Sekiranya kemas kini dilakukan sebelum 13 Februari, perubahan tersebut akan mula diambil kira pada pembayaran STR Fasa 2. Persoalan yang sering ditanya ialah berkaitan jumlah bayaran STR Fasa 2. Secara ringkas, jumlah bayaran Fasa 2 tidak menunjukkan perbezaan yang ketara berbanding Fasa 1. Jika terdapat pengurangan, ia adalah kecil dan tidak melampau. Secara keseluruhan, bayaran Fasa 2 dijangka tidak mengecewakan, khususnya kepada isi rumah dengan bilangan anak yang ramai, termasuk kategori 5 orang anak dan ke atas. Seterusnya kita beralih kepada sumbangan asas rahmah bagi bulan Februari. Untuk bulan ini, terdapat 2 jenis pembayaran berbeza yang akan diterima oleh penerima tertentu. Pertama ialah sumbangan asas rahmah bulanan yang dibayar seperti biasa pada awal bulan kepada penerima layak. Kedua ialah sumbangan asas rahmah penghargaan secara one-off sebanyak RM100 yang akan diberikan kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas tanpa mengira status STR, tahap pendapatan atau kategori isi rumah. Ini bermakna penerima sumbangan asas rahmah bulanan akan menerima 2 bayaran dalam bulan Februari, manakala individu yang tidak layak STR tetap akan menerima bayaran penghargaan RM100 tersebut. Sebagai contoh, golongan bujang yang menerima sumbangan asas rahmah bulanan sebanyak RM50 akan menerima tambahan RM100 melalui bayaran penghargaan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan lebih tinggi berbanding bulan biasa. Bayaran tambahan ini bertujuan membantu persediaan menyambut Ramadan serta perbelanjaan awal tahun, termasuk musim perayaan utama. Sekiranya terdapat penerima yang menerima jumlah lebih tinggi daripada kebiasaan, ia berkemungkinan melibatkan semakan silang kelayakan bagi kategori miskin dan miskin tegar di bawah sistem e-Kasih. Walau bagaimanapun, kategori ini melibatkan bilangan penerima yang terhad dan tertakluk kepada kelulusan ketat. Untuk makluman tambahan, semua status kelayakan, amaun rasmi dan tarikh pembayaran sebenar hanya boleh disahkan melalui portal rasmi STR dan saluran kerajaan yang sah. Sebagai penutup, tahniah kepada semua penerima STR dan sumbangan asas rahmah. Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaiknya dan membantu meringankan beban perbelanjaan harian. Teruskan bersama Bantuan MY untuk info sahih, tepat dan terkini. Terima kasih kerana menonton